Okey, selalu kalau kita tahu air sejuk tak sejuk, ni lah bahagian ni. Inilah coolant ni coolant. Okey, lepas tu coolant ni lah bahagian atas ni lah, sambungan dia. Air sejuk kan. Air sejuk keluar kat sini. Ni air sejuk. Okey. So kalau katakan air panas, dia ada satu corong kecil. Ada tubing kecil daripada bawah ni. Ni kecil ni kan. Ni kecil ni. Inilah air panas. Jadi nampak tubing dia memang kecil. So bila dia laluan dia dari sini, dia atas ke sini. So dia sekali So kalau ada air ambient belah sini, belah tepi ni. Belah tepi ni air ambient. So dia ada air panas sini air sejuk. So bila dia keluar satu corong yang sama. Okey, so dia bila kita keluar, dia melalui filter. So bila lalu filter, baru tu keluar air. Last sekali dah. Laluan dia bila kita tekan, contoh macam air sejuk, dia akan ambil keluar air sejuk dari sini, terus ke ni. Lepas tu kalau air panas, ada heater dekat bawah ni. So heater dia jalan, terus naik, lalu filter, terus turun air. Sama juga dengan ambient belah sini, dia lalu, terus keluar air. Okey, so dalam nozzle ni ada tiga tubing tu, mana dah ada air sejuk, ada air ambient dengan air sejuk, air panas. Okey, itu cara. Okey, macam saya cakap tadi, tubing untuk air panas ni memang halus nampak ni. Memang halus berbanding tubing untuk air sejuk dengan air ambient. Sebab itulah bila katakan ada masalah dengan air slow dari panas, bukan masalah pasal ni, pasal bila lalu untuk air panas tubing dia halus, sebab tu dia kecil.